buku ni pernah diharamkan dekat Malaysia dan mereka terpaksa cetak benda ni dekat Singapura. Lepas tu seluduk masuk dekat Malaysia je. So tahun 1970-an Tok Dek tulis buku ni. Waktu tu dia baru kena tendang keluar dari UMNO. Dia pun tak buat hati. So dia memang tengah kat kertas lah, dia buat buku. Waktu tu mana ada social media, mana ada apa semua kan. Buku tu basically tak ada tapisan. Dia bagi terus apa yang dia tak buat hati, apa yang dia nampak. Waktu tu dia tekan 2-3 perkara. Dia kata satu, orang Melayu ni sangat lemah dalam ekonomi. Yang kedua, dia kata orang-orang Cina dia sangat brilliant dalam perdagangan, dalam bisnes. Dan yang ketiga, sistem pendidikan kita out. Bila ada jurang benda ni, dan dia kata tak akan ada harmoni. Kerajaan pada waktu tu takut sebab dia kata kalau buku ni keluar, orang akan bergaduh. Dari buku ni lah tercetus idea untuk buat dasar ekonomi baru dan amanah saham Bumiputera. Mereka bagi Bumiputera dekat Malaysia, bukan saja Melayu lah kan. Kita ada Melayu, kita ada Siam, ada Sabah, Sarawak. Mereka boleh beli ASB buat pelaburan. So dia nak at least mereka participate dalam ekonomi ni. Lepas tu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Buku ni dah boleh bawa masuk Malaysia dan mereka boleh jual. So inilah buku The Malay Dilemma yang ditulis oleh Tun Mahathir.